Setakat ini tiada pengesahan rasmi mengenai status keselamatan kesemua aktivis kemanusiaan GSF 2.0 itu, termasuk 10 rakyat Malaysia yang ditahan. Ketua Pengarah SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata pihaknya sedang meneliti satu maklumat yang menyatakan kesemua aktivis dijangka bebas hari ini. Namun perkara itu juga belum dapat disahkan melalui saluran rasmi. Untuk hari ke-19 misi. Situasi terkini, Sumut Nusantara Command Center memaklumkan bahawa sehingga 38 jam selepas penahanan aktivis Global Sumut Flotilla oleh rejim Israel, setakat sekarang 21 bot yang telah pun kita sahkan daripada 22, maksudnya 22 itu satu sudah disabotaj dan mereka terputus hubungan sehinggalah ada kapal yang kita hantar daripada Greece untuk meninjau. Tambahnya, baki keseluruhan kapal terselamat sedang berlindung di kawasan perairan Greece. Selain usaha pemimpin tertinggi, rakyat Malaysia diseru untuk terus memberi tekanan dan menzahirkan pendirian terhadap isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Zionis di Gaza dan Palestin. 10 rakyat Malaysia disahkan terputus hubungan melibatkan 6 kapal termasuk Zainal Rashid Ahmad, Osman Zulkifli, Dr. Jihan Alia Muhammad Nordin dan Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman.